saya kahwin tuan-tuan. Tanya dia. 500 ya tuan-tuan. Saya bagi kat pak mentua saya 500 ringgit. Pak mentua saya tanya, hang ada berapa? 500 ya. Nak kahwin? Siapa kata tak nak? Bodoh. 500 ya saya ada, tapi saya nak kahwin. Saya bagi 500. Pak mentua kita tuan-tuan, Masya Allah, faham Islam. Arwah. 500 lah kata kan. Kita buat kenduri ayam sudah. Kenduri ini sunat ke wajib tuan-tuan? Lembek lah orang Masjid Batu. Sunat. Ada duit buat kenduri, tak ada duit tak payah buat. Sebab itu sekarang ramai budak muda berzina. Salah kita. Letak sampai 10,000. Buat apa? Anak belajar industri 10,000. Cakap orang marah kita ni. Ni kalau aku ni masuk YouTube, orang pedih aku pula ni. Aku kahwin tak ada pelamin tuan-tuan. Aku kahwin tak ada sanding. Aku kahwin tak ada persalinan. 7, 8 jubah ni lah, jubah ni. Mahar yang kita bagi Mashaf Al-Quran. Aku bergaduh dengan Tuan Naib. Mampus dah pun Tuan Naib tu. Kita nak akad nikah, kita lafaz mahar, mas kahwin aku sebuah Mashaf Al-Quran. Dia tak goncang, dia tak ni. Stop dia dah. Boleh stop lah dia dah. Saya tanya pasal apa stop? Mana ada orang buat mas kahwin sebuah Mashaf? Tu dulu zaman Nabi Muhammad dulu. Sayyidina Ali, mahar ya kul wallah. Kan? Depa tu memang betul tak ada duit. Takkan hang bagi sebuah Mashaf. Aku cakap dengan Tuan Naib, aku tak ada duit. Kan payah. Yang tu pun nak pertikai. Mahar kita, lafaz mahar sebuah Al-Quran, sah ke tak sah? Sah. Janji ada mahar.